Bagi korang yang tak tahu, tak ada pengalaman nak berlari maraton ataupun half marathon, yang tak kenal apa itu bong ataupun kita panggil hit the wall. So dekat sini aku kongsikan pengalaman apa yang aku tahu. Kalau korang tak tahu, hit the wall ni seumpama korang dah terlanggar satu benteng kekuatan lah, dan benteng tu runtuh. Korang pun tak dapat nak teruskan perjalanan tersebut. Kemudian korang pun lemah, long lie. Bagaimana ini berlaku? Disebabkan korang punya tenaga dah habis gila-gila. First layer glycogen korang yang reserve selama ini dalam badan korang pun dah habis digunakan sebabkan korang dah berlari pada high intensity. Kemudian korang adalah satu layer lagi yang kedua, kita panggil fat. Fat pun dah habis dengan korang tak pandai utilize fat sebaik mungkin. So korang hit lah the wall. Inilah puncanya korang tak larat nak berlari, korang bonking. Kemudian punca-punca terjadinya cramp pun terjadi berpunca daripada hit the wall juga. Korang boleh pergi tapi kaki korang tak boleh pergi. Itulah petanda-petanda berpunca daripada hit the wall. Bukan setakat korang tercukup elektrolit dalam badan tau. Punca-punca terjadinya hit the wall disebabkan korang tak cukup training. Lactic acid yang berlaku dekat muscle korang sangat tinggi. Kemudian korang tak dapat recover dengan baik. Dan badan korang respon untuk terus berjalan. Untuk selamatkan badan korang lah. Kalau korang paksa, lama muscle korang akan tercedera. Badan korang memang bagi respon untuk berhenti berjalan. Itu kalau korang perasan. Kebanyakan pelari bila hit the wall ni, biasa diorang akan berjalan. Tips untuk elak hit the wall, korang kena rancang pace korang yang bersesuaian. Kalau nak dekat rest day tu, korang tengok cuaca. Adakah cuaca itu membantu korang nak target goal korang. Kalau tak capai, korang kena rendahkan expectation pace korang. Kalau korang cukup training, sebenarnya tak terjadi pun hit the wall ni. Itu je lah aku nak kongsikan. Good luck pada siapa yang tempoh week menjelang rest day. Bye-bye, jumpa lagi next video. Aku Bonyam, semoga bermanfaat. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.